Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini saya nak kongsi kembara kami ke salah satu permata Asia, iaitu air terjun Guangxi yang terkenal dengan airnya yang biru kehijauan. Bukan itu saja, kami juga akan singgah melihat beruang yang comel di pusat perlindungan Free the Bears. Jadi jangan lupa menonton sampai habis sebab banyak pengalaman best dan info menarik yang kami nak kongsikan. Okay, sekarang 9.30 kita nak pergi breakfast. Jalan kaki je, dekat je, berapa langkah je breakfast dekat sini. Tadi hantar Robi pun dekat sini. Kita dah hantar tadi 1 kilo 20 ribu kit. Dekat sana kita beli tiket untuk ke Guangxi Waterfall. Sampai. Okey, akhir order nasi goreng. Ini Ali nak makan dendeng. Kita makan nasi putih dengan sambal dendeng 3. Harapnya lepas ni syarikat ni boleh keluarkan pack yang senang buka lah. Ini susah lah, kena minta dengan tuan kedai pula. Dia punya apa nama? Gunting. Kaki buat sini. Sayur, tak makan sayur di sini. Tak. Nak akhir nasi goreng tak ke? Nasi goreng bilis. Rasa macam Malaysia tak? Kita dah baru siap sarapan. Alhamdulillah tadi jumpa orang Malaysia yang kerja dekat sini. Borak-borak lah dengan dia sekejap, perkenalan. Rasa lega sikit lah jumpa orang Malaysia. Rasa macam berada di rumah. Okay, kita baru check out guest house Mala tadi. Sekarang kita menuju ke guest house kedua. Sekejap je jalan kaki je Guest house kedua ni dia menghadap Sungai Mekong. Nanti 11.30 dalam masa setengah jam lagi kita akan naik tuk ke air terjun Guangxi. Ini guest house kita, Phong Ham Guest House. Check-in tak dapat masuk lagi. Semalam dia cakap pukul 11. Hari ni dia cakap pukul 12. Mungkin bilik tu ada gas, jadi dia kena cleaning dulu. Tak apalah, kita tinggal dulu. Air mineral dah ada. Beli satu air mineral yang kecil. Tanya dia, kecil berapa, besar berapa? 5,000. Okay, beli air mineral, satu 5,000, dua 10,000. Okay, kita nak pergi menunggu tuk-tuk untuk ke Guangxi Waterfall. Kita beli package dekat sini lah, 90,000 kip dekat downtown hostel. Tempat yang saya stay semalam dia charge 100,000 kip. Yang ni murah sikit lah, 90,000 kip. Sebab kita 3 orang kan, kalau seorang tu tak kisahlah. Ni darat 3, yang mana boleh jimat kita jimat lah, pakai sunblock. Ok, sekarang kita sedang menunggu tuk-tuk untuk ke Guangxi Waterfall. Dekat sebelah downtown hostel ni adalah Wat Tat restoran yang halal tu. Dekat sini semua senang dekat, senang akses semua. Lokasi memang terbaik. Okay, tuk-tuk ambil kita dekat jalan besar. Kan dah van. Van. Oh, dah ramai dah orang dalam tu. Dia lambat sekarang. Pukul berapa lagi? 11.59. Patut 11.30. Dia ambil tempat lain dulu. Okay, dia masuk. Nampak penuh van ni. Semua nak pergi Guangxi Waterfall. Akhir dah berborak dengan Uncle Korea. Mama dengan Mina kat belakang. Di belakang sekali. How old are you? I'm 16. So 10 years ago. Dia ambil lagi dekat hotel lain. Maksudnya minivan ni dia akan collect lah customer atau guest dari setiap hotel. Setiap hotel dia macam ada collaboration. Dan biasanya hotel dia orang dah memang sediakan full service lah. Untuk tour, untuk transport, pergi ke stesen bas ke, stesen taksi ke, tukar duit, lobby, semua dia orang buat. Dan kat sini teruk guys, berdebu, berlubang. Saya ada baca kalau yang naik tuk-tuk tu memang disarankan pakai face mask sebab sangat berdebu. Actually kita pun dah standby face mask tadi sebab ingat naik tuk-tuk. Sekali kita pick up ini alhamdulillah. Selesa, ada aircon pula tu. Tengok kat depan tu pun macam banyak minivan jalan serentak tu. Ada berbiji semua. Mungkin menuju ke destinasi yang sama. Jarak antara Bandar Luang Prabang
dan Guangxi Waterfall ialah kira-kira 29 hingga 30 km. Dalam keadaan trafik biasa, perjalanan mengambil masa sekitar 35 hingga 45 minit. Sepanjang jalan kita boleh lihat perkampungan tradisional, sawah padi, bukit bukau hijau dan ada juga laluan yang menyusuri Sungai Mekong. Pakej saya ambil ni hanya untuk ke waterfall. Sebenarnya ada lagi pakej lain yang akan berhenti-henti di sepanjang laluan seperti bergambar atau minum kopi di sawah padi cantik ni, menikmati aiskrim susu kerbau dan singgah di perkampungan etnik. Bagi yang sukakan cabaran dan masa yang lebih fleksibel, bolehlah sewa motosikal di Bandar Luar Prabang untuk ke Guangxi Waterfall. Pelancongan merupakan sektor ekonomi utama di Bandar Luar Prabang, di mana kita boleh tengok sebelum ni kemudahan pengangkutan dan penginapan di sini sangat banyak dan mesra pelancong. Dahulu Luang Prabang merupakan ibu kota kerajaan Langsang yang juga merupakan salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara dan pernah juga dijajah oleh Perancis. Pada tahun 1995, Luang Prabang diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO kerana keindahan unik gabungan seni bina Laos tradisional dan bangunan kolonial Perancis, lanskap kota yang terjaga baik dan pelestarian warisan budaya. Sehingga kini mereka masih kuat pegangan dengan kehidupan monastik seperti tradisi takbat yang kita tengok di video sebelum ini. Tapi dalam video ni kami tidak akan pergi melawat kota atau melihat bangunan di Bandar Luang Prabang sebab bandar ni merupakan persinggahan kami saja. Jadi kami hanya sempat ke air terjun Guangxi sahaja. Berbalik kepada wilayah Luang Prabang ni, terdapat berbilang etnik seperti Lao, Lum, Khmu, Mong, Tai Dam, Tai Lu serta etnik kecil lain. Bahasa rasminya ialah Lao dan agama utama ialah Buddha Theravada. Bagi penduduk luar bandar pula, sektor ekonomi utama mereka adalah pertanian seperti padi, jagung, ubi, sayur dan buah. Sesetengah kawasan masih mengamalkan pertanian pindah di mana hutan dibakar untuk buka tanah pertanian baru. Selepas penuaian hasil, tanah ditinggalkan beberapa tahun sebelum mereka kembali semula. Pembakaran belukar sangat biasa di sini dan kadang-kadang boleh nampak asap berkepul di bukit seperti laluan Selobut semalam. Tadi pun kita ada lalu kawasan tepi jalan yang macam ada kesan terbakar, tapi saya tak pastilah itu terbakar sendiri ataupun ada orang yang membakar. Kita dah sampai ke Guangxi Waterfall entrance. Uh, 0113. Okay, balik nanti tempat yang sama pukul 3 PM. Pukul 3 kan dia cakap? Okay, jom kita beli tiket. Oh, dia ada elektrik car. Harap okey lah hari ni, tak payah jalan teruk sangat. Oh, ada buah-buah. Sabar di. Balik nanti ya. Ini apa? Udang. Strawberry. Boleh beli strawberry kalau murah dia. Jom beli tiket dulu. Berato. Oh, banyak orang jual kat sini. Punya tiket 15,000 untuk lokal, foreigner 25,000 kit. Buka pukul 8 pagi hingga 5 PM. Untuk children under 120 cm free entry. Mina, pukul sini. Dah dapat tiket 25,000 seorang. Ini. Sekali dengan kereta elektrik. Tunggu bagi datang. Okey, dapat. Dapat lagi. Okay, here we go. Ni nak yang kita tadi ke? Bas tadi ke? Itu berbagi dia. Banyak je bagi elektrik ha. In Guangxi, we have two top attraction. Beautiful Butterfly Park. Please stop at Butterfly. Then you will be able to enjoy your day. Separate entrance ticket. Tak apalah, Melaka pun dah ada. National Protected
Kalau nasib baik kita nampak beruang. Yang untuk ke Guangxi ni ada lalu kampung, satu kampung kecil macam ni. Sampai sini. Sekejap je. Oh, sini lagi meriah orang jual. Dah. Kat sini agak panas lah. Kena bawa topi atau payung. Sama juga bahan jualan kat sini. Oh, air kelapa tu sedap tu. Sama dengan kat bawah tadi jual kan. Tapi tak tahulah kalau sini lebih mahal. Sedapnya tembikar tu tengok. Oh, ais lepi. Bamboo ice cream and tea. Jagung bakar. Jagung bakar boleh beli. Okay, thank you. Okay, walking tray. You are here. Sini boleh mandi, boleh mandi, boleh mandi. Sini tak boleh mandi. Orang lalu kat mana? Itu tu the main waterfall kan, jalan. Macam ni ah, macam hiking apa nama? Tanjung Tuan. Okey, Batu Putih Foundation. Di sana cantik juga. Nanti baliklah kita pergi ke sana. Sebelum sampai ke air terjun utama, kami terjumpa satu pusat perlindungan beruang yang diasaskan oleh NGO Free the Bears yang berasal dari Australia. Organisasi ini juga ada pusat yang lain di Kemboja dan Vietnam. Bagi dekat Laos ni, kebanyakan beruang yang diselamatkan ialah beruang matahari dan juga beruang bulan yang sebelumnya pernah didera cacat atau trauma dan kini hidup dengan bebas, aman dan disayangi. Kandang yang kami sedang berada sekarang ialah kandang beruang bulan ataupun juga dikenali sebagai Asiatic Black Bears. Di dadanya ada tompok berwarna putih yang berbentuk bulan. Spesies ni di bawah kategori terancam kerana pemburuan haram, perhutanan dan penempatan manusia. Pemburu haram ni dia ambil kuku dan hempedu bagi tujuan perubatan tradisional. Macam koala ya. Mana dia menurut? Sikit quiet tengok feedback. Okay, nampaknya kita tak boleh tengok. Hari ni dia menyorok sikit. Okey, jadi marilah kita teruskan perjalanan menuju ke air terjun. Okey, dah sampai ke kawasan air terjun utama. Dia Rusa Cik Mak ni. Rusa dalam bahasa Lao ialah Kuang, si pula bermaksud gajah. Jadi maksud nama Guangxi Waterfall ialah air terjun Rusa dan gajah. Versi lain pula berpendapat nama Guangxi diambil dari kisah legenda tentang seekor rusa putih yang muncul di kawasan air terjun ni. Kita tengok tu ramainya manusia. Penuh banyak datang dah. Air terjun Guangxi terdiri daripada beberapa tingkat dan setiap tingkat membentuk kolam berwarna biru kehijauan kerana kandungan mineral kalsium karbonat yang tinggi dalam batu kapur. Warna ini berubah sedikit ikut cahaya matahari dan musim, tapi tetap cantik sepanjang tahun. Bila dah duduk hampir dengan air terjun ni, kami boleh nampak dan rasa titisan air yang terpercik. Di kawasan cetek pula terdapat banyak ikan yang sedang berenang. Luang Prabang atau amnya Laos mempunyai iklim monsun tropika. Walaupun Laos masih kategori zon panas sama dengan kita, tapi Laos mempunyai dua musim yang jelas, iaitu musim kering dan musim hujan. Waktu paling sesuai dan selesa untuk melawat air terjun Guangxi ialah seperti kami sekarang, iaitu di musim kering November sehingga Februari. Jika di musim hujan Jun sehingga Oktober, air terjun menjadi lebih deras dan Sungai Mekong juga penuh.
Selepas puas menikmati pemandangan dan bergambar di tepi air terjun, kami nampak beberapa orang pelancong keluar dari tepi hutan. Rupanya ada laluan mendaki ke puncak air terjun. Laluannya agak curam dan licin, tapi trek teduh dikelilingi pokok besar hutan tropika. Pendakiannya tak lama, sekitar 15 hingga 20 minit sahaja. Okay, kita hiking lagi ke atas. Orang cakap ada pool ni ke atas. Tapi ni kan kalau hujan memang licin. No wonder berdebu tau. Tengok dia punya tanah pasti halus-halus dia macam ni. Mana sekali kita pijak, habuk, debu terbang. Patutlah tepi jalan dia banyak debu. Ada gua mak. Ada gua. Sebelah kiri. Debu. Okay. Sampai ke atas. Jalan mendatar akhirnya. Okey, ada jambatan kecil kat sini. Cantik air dia. Very clear water. Ada ikan. Dalam ni. Inilah air terjun tadi. Air ni mengalir dan jatuh ke bawah jadi air terjun. Oh, dekat sini pool orang mandi. Kita sampai sana. Aku boleh mandi lah kat sini ke. Kat sini ramai orang mandi. Oh, sampai kat ujung sana pun orang mandi. Ni air terjun. Dekat atas ni boleh tengok view on top of waterfall. Bagaimana cantiknya. Sekarang kita berada di puncak Kuangsi Waterfall. Ini kat sini pula. Oh, sejuknya air. Very cool. Kat sini saya tak nampak tangan dulu. Oh, very cool. So cool. So clear. Okay, ikan. Dah okey. Jalan-jalan kaki ke mana? Okay, kat bawah tu ada gua. Gua kita tengok tadi kot. Tak tahulah. Okey, sana jom. Boleh balik lah. Ada apa kat sana? Ada rumah. Oh, ada rumah. Oh, dia nak jap. Tak tahu pula ada apa-apa kat sana. Okey, ini ada jalan. The way to the cave and spring. Food and drinks. Itu mata air ke? Tengok jap. Ada mata air. Oh, bukan. Ini air. Air mengalir. Oh, ada stairs. Kat sana boleh posing-posing. Oh, nanti kot siap ni. Ada construction. Macam deck. Observation deck. Macam cantik ada punya design. Ish. Boleh turun ke sini ke? Jalan ni.
Okey, dah nak sampai. Okey, dah sampai kat bawah. Where's it going? Okey, dah sampai bawah. Okey, kalau dari entrance, naik je tangga ni. Tadi kita tak tahu apa fungsi tangga tu. Amina. Where are you, Amina? Okey, kita dah sampai ke puncak tadi. Naik dekat situ, turun dekat situ. Okey, dah ambil gambar situ. Sekarang kita akan jalan menyusul air Sungai Biru ni pula. Aduh, lutut dah tak larat lah. Sebab hiking tadi. Kat sini pun semua cantik ni. Kalau suka orang TD ni, bolehlah datang kat sini. Kat situ pun cantik. Rasa macam nak duduk lama-lama lah, tapi kita punya masa limited. Kalau datang sendiri syok lah ni duduk lama-lama. Roda air macam ni kan masih diorang guna sebagai sumber tenaga dekat banyak perkampungan laut di mana ada aliran yang laju. Roda yang ada kat sini ni adalah roda asal yang digunakan oleh penduduk kampung yang tinggal kat sini sebelum kawasan ni dijadikan hutan simpan lah. Mereka guna roda ni dalam proses penghasilan beras. Oh, ada bunga raya. Bunga kebangsaan Malaysia di sini. Okey. Kat sini pun ada restoran bagi non-Muslim. Hai. Aduh, tangga lagi. Aduh, tangga lagi. Aduh, dah gigil dah ni. Kalau nak sampai ke main waterfall tu memang banyak berhenti lah. Sebab kat sini pun cantik-cantik. Atuk-atuk pakcik-pakcik suka lah kat sini healing-healing. Cantik kan? Okay, ini tentang Guangxi Wildlife. Without insect, Guangxi forest would ultimately die because there will be almost no pollinators or decomposers. Without people, can you guess what will happen? This is Tonghai. These trees are giant solitary trees found scattered throughout many different forest types. Oh, kat sini lagi best. Kat sini baru boleh mandi. Sebab sana tak boleh mandi. Many people. I know that the It's silent. Careful if you can't see. Oh. Nampak chicken. Nampak ikan. Ikan besar pun ada lah. Ikan besar. Oh, ikan besar. Nampak ikan besar. Cantik ni ambil reflection ni. Oh, Nina ada ikan juga. Oh, Nina ambil gambar ikan juga. Ikan ni tak takut pun dengan manusia. Dia tak takut pun. Okey, semakin bawah semakin ramai orang. Ini Mr. Bonnie's, another special tree. Oh, pokok dia. Sini ramai orang piknik-piknik. Harga emas, kanak-kanak, family. Mandi pun ramai kat sini. Okay, kita dah sampai bawah dah. Sekarang kita kat sini. Tadi kita naik jalan ni. Lepas tu kita naik di jambatan ni, kita naik atas, turun bawah. Okay, jom. Tu lagi clear. Okay, ini first stage. First stage tempat orang mula-mula sampai. Ataupun kita bercakap final pool daripada waterfall.
Lepas tu terus kita exit. So kalau yang nak mandi boleh bawa lah baju. Ada toilet juga dekat sini untuk salin baju. Terus pergi terjun kat sana. Macam rendah je, macam sedap lah. So, kalau tak ramai best lah. Apa ni? Not just any old plants. Ya, semua pokok kecil atau besar memainkan peranan penting dalam kesihatan ekosistem. Betul lah tu. Oh, ni ada beg keluar. Money lay, come on please. Lai, come. Come. Wow, Money. Yeah. money with mama. Oh, mama. Money. Show kayak kamu doy. Nak ambil video cepat. Wah, dia tengah buat show lah. Oh, besarnya. Wow ไก่พาบัด ยืนได้เหมือนคนน่ารักจังเลย เหมือนเขารู้ว่าเราดูเขาอยู่ ไก่พาบัด เป็นยังไงนะ เกาหมัดเหรอ Oh, Tangka ni dia tengah buat show. Dia buat show tidur. Ada 3 ekor. Situ pun tidur. Ini adalah jenis-jenis bear yang diselamatkan. Sun bear, moon bear and other endangered species including red pandas. Sun bear or Malayan. Sun bear. Malayan? Malaysia? Oh, dia ada dekat sini lah. Dia ada dekat Southeast Asia including Malaysia juga. Can you imagine life without bear? Itu moon bear. Moon lah tadi kita tengok kan, dia ada putih kat tengah. Oh. Okey, ni jenis bear, sun bear, moon bear, giant panda, sloth bear, Indian bear. Ni ditunjuk lokasi-lokasi bear ni berada kat mana. American black bear, brown bear, polar bear. Polar bear warna putih ni dia kat kutub. Ini kita tengok sangka bear lain pula. Depan tu kepala dia kan? Asal dia? Dia garu badan dia gatal. Ni jenis apa? Putih kat tengah. Tapi muncul ni macam lain je. Ada tulis ke? Rescue 2008. Ada Sama dia datang ini? Ni dia tunjuk before dan after. Before diselamatkan kurus je. Sekarang after dia dah sihat, cantik. Yang ni before macam ni. Sekarang dah sihat. How does a bear's diet compare to yours? Moon bear eat mostly seasonal fruits, leafy greens, eggs, berries, nuts, insect, honey and a little bit of meat when they can get it. They are opportunistic omnivores. Okay, exit the Kuangsi Waterfall area. Kita lagi 20 minit kita tunggu van kat luar. Kita kena turun ni. Oh, jom. Lupalah. Ni dah sampai bawah betul. Kena naik. Kita dah sampai ke homestay. Kita dapat bilik tingkat 2. Suppose katil 2. Tapi dia bagi katil 3. Apa harga? Harga sama lah, 400. RM100 dapat katil 3. Habis salah pula, tak ada ruang nak solat ke? Kasut dia kat dalam. Okey, ni tandas dia. Okey. Mana shower? Oh, shower kat sini kita. Okay, quiet, nice. Okay, kita tengok view. Wah, view kat luar daripada second floor. Kita tengok river cruise. Hello guys, sekarang dah pukul 7. Kita nak keluar cari makan. Sebelum tu kita ambil Dobby dia.
Cantik kira dia. Jangan tahu dia cantik. Dulu kita pergi ambil 2 pilih. Patut ikut 5. Dia dah lewat. Dah jom bawa. Kita baru siap laundry dekat Wat Dat. Nak tanya train. Nak tanya train tiket untuk esok. Untuk esok dia ada mana? To train station 45,000 kip yang ada dekat downtown. Okay, depan guest house kami yang kedua ni banyak kedai-kedai makan non-Muslim lah. Meriah kawasan sini. Kedai makan menghadap Sungai Mekong. Sekejap lagi kita akan pergi kedai makan yang halal pula menghadap Sungai Mekong. Ni ada shampoo ni shampoo barang runcit. Ada kedai-kedai keperluan dekat sangat dengan guest house ni. Best sangat. Nampak malam ni hari ni hari Ahad, esok Isnin. Dah banyak dah room available. Kalau sampai hujung minggu tu memang berisiko bilik penuh. Tapi kalau hari esok tu Isnin, banyak dah kosong. Mungkin yang lokal-lokal tu dah balik lah. Okay, kita dah sampai ke Chennai Restaurant in the Malaysian Halal Food. Cuba kita tengok menu apa yang ada. Tak faham fried mushroom. Indian food. Hai. Assalamualaikum. Indonesian Sorry. Laos? Ya. Oh. Okay, ini menu-menunya. Lama banget. Kalau saya Ada samosa. Tengok apa? Slow. Non-veggie chicken. Malal kofia tu apa? Tak tahu. Ambil nasi lah, nasi biryani. Tak ada nasi ayam minyak tu yang Kari beef masala, beef kurma. 60,000. 60 bagi 4 apa? 12 lah. Boleh kongsi lah macam mana? Chicken tikka yang goreng. Sedap, tandoori chicken sedap. chicken fry. Chicken fry. Nasi putih 15. Kat sana 10 je kan? Nak nasi putih ke? Nak nasi pula. Nasi putih. Nasi goreng. Nasi goreng. Mi goreng pun sedap ni, nampak ni mak. We choose the table first. Ni ada regular. Nampak GoPro tak boleh capture gelap, jadi tak nampak lah. Tapi kalau real life memang nampak tu kapal sedang berjalan menuju Sungai Mekong. Semua ramai kat kedai lain. Kat kedai sini tak ramai sangat lah. Kita orang 2 orang je. Okay, our food already arrived. Banyak yang goreng dia. Yang goreng dia lebih kurang Malaysia je lah. Sebab dalam harga dalam RM12. Tapi dia banyak ketul. Yang goreng, ayam kari, nasi. Ni buat apa? Pinggan ni buat apa banyak-banyak ni? Oh yo, ada bot 2 tingkat juga. Kat bawah bilik-bilik, dekat atas kafe. Lepas tu ada tempat ni tempat apa, tengok air tu nampak tu, kursi malas. Oh, best gila. Berapa lah agak ni. Okey, berakhirlah malam kedua kita di Luang Prabang. Kita menyusur Sungai Mekong untuk kembali ke guest house yang berjarak 800 meter atau lebih kurang 11 ke 12 minit dengan berjalan kaki. Masa sana berjalan kaki kat sini bersih, selesa, selamat. Ramai turis-turis pun berjalan juga. Tak kira tua, muda. Harapnya
bagi sesiapa yang berkunjung ke Luang Prabang, bolehlah singgah kedai-kedai halal yang kat sini, support bisnes mereka. Sebabnya kedai-kedai halal ni macam kurang sambutan, tak ramai orang. Setakat seorang dua customer macam tu, tak mustahil kedai ni akan tutup. Jadi guys, silalah datang ke sini. Sekian dulu perkongsian kami untuk hari ini di Luang Prabang. Perjalanan yang singkat tapi penuh keindahan. Kalau anda datang ke Laos, ini memang tempat wajib singgah. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Jumpa lagi di video akan datang untuk perjalanan cross border ke negara seterusnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanda sokongan anda. Selamat malam dan bye-bye.